Kau datang, berapa banyak kali kau datang pun hasil dia sama. Okay, untuk black pepper kedai Hatta ni, kita pentingkan kualiti. Sebab tu kalau kau datang kedai Hatta ni, kau akan dapat rasa black pepper tu sama je. Berapa lama kau datang, berapa banyak kali kau datang pun hasil dia sama. Kita nak buat black pepper, masukkan air dekat dalam ni. Okay, kita api biar dia panas dulu. Butter pun kita dah siap-siap potong. Ada kiraan dia, macam ni saya dah potong tadi. Sekarang ni butter, kita masukkan butter. Masukkan butter dalam. Butter tu dia cair dengan air. Okay. Kenapa kita punya rasa sedap, semua barang semua kita dah siapkan. Kita dah pack siap-siap. Masukkan kemudian di dalam ni. Gaul-gaul dia sekejap. Ni bagi dia betul-betul bati. Masukkan air dalam ni. Gaulkan dia. Susu cair Massimo lebih baru dia punya creamer tu kita rasa dia betul-betul sebati dekat dalam ni. Sekarang ni dia tengah settlekan black pepper. Dia tengah kacau. Benda tu kena tunggu sebab benda ni pun makan masa juga. Okey, lepas dah siap kita akan masukkan dia dekat dalam warmer ni. Bila kita masuk dalam warmer ni, dan packing dia macam ni. Ini macam kita akan packing dia. Jadi setiap satu pinggan kita punya western, kau akan dapat satu cup of black pepper. Memang kita handmade sendiri kita punya black pepper. Kau boleh rasa dia punya sedap. Dapat sesuatu ini. Kalau kau rindu mak ayah kau ingat datang. Okey, ciao. Restoran Hatta di Bahau. Restoran Hatta di Bahau.